Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel Mak Rizky. Guys, saya hari ni berada di homestay, iaitu Kelana Homestay. Ada majlis kahwin dekat sini. Kita tengok depan. Okey, saya berada di lot 1265 Jalan Medan Ikan Bakar, Terapung, Mumbai, Merlimau, Melaka. Kita berada di Kelana Homestay. Inilah homestay dia macam ni. 6 unit penginapan chalet, bermakna ada family, bangunan utility, kontena. Jom kita tengok kat dalam. Hari ni kita meraihkan pasangan mempelai Sakinah dan Izham. Hari ni 26 Jun 2026 bersamaan dengan Jumaat, hari lahir saya guys. Okay, tempat ni cantik lah. Nak masuk ada Abah Muhammad, nampak tu, dengan makitan, kemah makitan dia tinggi. Nampak tu, bila kemah makitan tinggi ni dia suasana redup, tak panas. Walaupun cuaca sangat panas ni tadi, tapi saya rasa santai. Okay, ni catering. Kita tengok Kelana Homestay. Siapa yang berminat boleh ambil terus nombor phone Kelana, nampak. Okey, kita tengok side kiri. Ni homestay dia. Ni pelamin lah. Jom kita tengok pelamin ni. Sebelum kita nak bawa anda ke pelamin, saya nak bawa anda pergi tempat saya set up. Setup simple je. Home mixer, laptop, controller 2 biji. Set paling murah. 2 biji speaker 15, RM700, siap DJ. Siap DJ dan MC hanya masa ni je, masa apa, salam restu saja. Yang lain semua saya buat DJ. Ni bilik-bilik dia. Sampai sana Wow, menarik. Kat sini ada surau, ada tandas. Ni apa? Tandas kot. Wah, oh ni dia ada dewan terbuka lagi kot. Jom kita tengok. Dia ada dewan terbuka, macam kantin lah dia buat. Homestay Mumbai Kelana. Kalau tengok kat sana tu kan, tu Homestay Mumbai Kelana. Oh, ni tempat nak tonton TV, kalau ada camp, budak sekolah. Okay, nice. Jom kita jalan-jalan. Kita pusing kat lokasi ni sebelum majlis bermula kejap lagi. Untuk atur cara tuan rumah, yang pertama, kita akan menyambut kehadiran pelajar-pelajar tahfiz. Kita saksikan dulu lah. Kita tengok tempat-tempat menarik yang ada dekat sini macam mana. Assalamualaikum. Saya DJ Mak Rizky ganti siapa? Ustaz Zul Tuan panggil Ustaz Zul Siapa dia? Tuan panggil yang DJ untuk datang sini Ustaz Zul. Ustaz Zul. Zul apa? Aceh, orang panggil Aceh. Dia yang dia tak dapat datang, dia panggil saya. Apa saya suruh dia pergi Kelebang. Oh, ada 2 tempat. Okey, baik. Saya saja ambil video sikit. Okey, tak apa, dia punya list apa semua dah dapat. Belum lagi. Saya dah jumpa. List lagu. List lagu dah dapat. List satu cara belum lagi. Saya dah jumpa dah tuan rumah, dia kata kejap lagi yang dibagi saya. InsyaAllah. Apa azan lah. Azan ke? Belum. 4:44 masih juga. Okay, kita berhenti azan asar. Lepas asar ni kita akan bermula majlis. Ni untuk pelajar-pelajar tahfiz. Tuan rumah akan berikan kepada pelajar-pelajar tahfiz lah kejap lagi. Kita akan menyambut. Tuan rumah akan menyambut kehadiran warga-warga jemputan. Okay, dekat sana family room, tak silap saya tu. Yang besar tu family room. Oh, tu yang dikata cabin tadi tu. Okay, dekat sini ada kolam juga. Cantik kawan, cantik, nice. Ada kolam, mungkin kolam tak berapa dalam kot. Tak tahulah berapa kaki dalam dia. Ada tulis dekat. Dan ada juga kolam untuk kanak-kanak.
Okey, kita tengok pool rose. Ni apa yang boleh, apa yang tak boleh, nampak ni. Dan selepas anda mandi kolam, boleh cuci bilas badan kat sini. Okey, nice, cantik. Mungkin tetamu jemputan dia tak ramai. Kalau satu meja ni 10 orang, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120. Sekali masuk dapat 120 jemputan. Boleh lah. Saya punya tempat terselit dekat situ. Dia kata DJ yang lepas bawa kemah sendiri. DJ yang ni tak bawa kemah. Mana ada DJ bawa kemah? DJ hanya bawa laptop dengan mixer dia je. Tak ada DJ yang datang bawa kemah lah. Okay, saya nak bawa korang pergi dekat depan lah, kat luar. Okay guys, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kelana Homestay, bertempat di Umbai, Melaka. Hari ini rezeki saya dekat sini. Alhamdulillah. Untuk event majlis perkahwinan, saya sediakan beberapa barang-barang PA system seperti speaker. Saya bawa speaker 15 600 watt 2 biji dan satu power mixer. Tempat saya, tempat DJ sempit sikit lah sebab tak ada kemah. Dia tak ada bagi kemah kat sini. Bermakna saya boleh sediakan power mixer, laptop dengan ni. Meja pun, meja kat sini. Saya ada bawa meja tapi tak nak bawa turun lah meja saya. Sebab kalau saya bawa turun meja saya nanti makan ruang besar kawasan ni. Dah lah tak ada bumbung ni. Duduk kalau dia orang buka aircon dah tentu panas ni kan. Okay guys. Sekejap lagi kita nak menyambut kehadiran warga-warga jemputan kita, insya-Allah. Kita sama-sama saksikan majlis yang akan bermula tepat jam 5.30 petang nanti. Okey, ni barang-barang saya. Macam biasalah power mixer, laptop, kipas yang kena bawa. Saya dah mencangut dah ni. Saya nak bawa korang pusing-pusing balik sebab tadi saya terlupa onkan mic lah. Saya takut video tu tak jadi. Saya nak bawa korang kembali semula di hadapan. Okay, jom kita tengok kelamin dia. Okey, dengan package yang saya tetapkan kepada pihak tuan rumah kita. 2 biji speaker 15, satu power mixer, satu laptop, 2 biji cordless mic RM700 beserta MC yang akan mengecarakan majlis ataupun acara salam restu je kejap lagi. Yang lain-lain semua saya duduk kat konti untuk ber-DJ lah. Homestay ni ada beberapa bilik saja, tak adalah luas sangat. Dekat sini ada 2, 4, 6. Ada 6 bilik. Dan ada ruang family lah. Bilik family dekat belah sana tu. Okay. Yang ni tak silap saya, ruang ni lah. Ruang terbuka. Kalau ada camp sekolah nak buat apa-apa dekat sini memang sesuai sangat lah. Tu dia punya alright, cantik. Homestay Umbai Kelana. Jauh sikit hari ni lah guys. Saya sampai malam, lebih kurang jam 10 lah. Jam 10 malam akan selesai. Kemas-kemas pukul 11 lah bawa balik. 1 jam perjalanan daripada Masjid Tanah nak datang ke sini, 1 jam 20 minit lah lebih kurang macam tu. Okay, laluan ni boleh tembus keluar tadi, tempat yang saya keluar tadi. Laluan ni boleh tembus. Di situ ada satu kemah. Kemah menyambut tetamu. Mana tuan rumah kita akan duduk di sinilah untuk menyambut kehadiran warga-warga jemputan kita. Dan untuk jemputan yang pertama yang akan tiba, iaitu pelajar-pelajar tahfiz daripada mana saya tak pasti. Tuan rumah dah maklumkan kepada saya, kejap lagi akan tiba satu rombongan pelajar-pelajar tahfiz bagi memberkati majlis perkahwinan pada malam ini. Pelajar tahfiz tu akan
membuat bacaan doa, mungkin ada mengaji sikit ke kan. Kemah dia menggunakan kemah Makiten, agak tinggi, alhamdulillah. Walaupun cuaca panas ni, tengah-tengah hari panas ni, tapi duduk bawah kemah tak terasa panas. Rasa biasa je, selesa lah. Dengan udara, angin yang bertiup daripada sana. Kawasan ni masih banyak lagi hutan-hutan, jadi tak terlalu panas. Okey, ni daripada gambaran sudut tepi lah, pada luar, daripada jalan raya ni, daripada tepi. Nice Dekat sana ada kabin dan juga ruang